Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selepas 3 tahun saya tak post video dan sangat-sangat berhabuk. Saya cuma post 2 video saja. So, hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak masak. Saya nak masak. Oh my god. Setelah 14 tahun saya tak pernah masuk dapur. Saya sangat-sangat jarang masuk dapur. So hari ni saya nak masak because we're going to be oh my god, we're going to be a wife soon. Jadi kita tak boleh kalau tak pandai masak, betul tak? So kita kena start belajar, okay? Jadi hari ni kita nak buat 3 resepi. Resepi apa nanti dah tunjuk dekat korang. Now kita on the way nak pergi beli barang-barang sikit-sikit untuk masak. And then kita akan tunjuk dekat korang lah macam mana kita nak masak. Dan 100% based on TikTok sahaja. Okay guys, kita dah sampai ke destinasi kita. Kita ada 3 resepi kita nak buat. Ada ayam masak kicap, buttermilk chicken dengan sardin. Tiga masakan yang paling senang dekat muka bumi, tapi putera anda tak tahu nak masak. Jadi kita start slow-slow. Kita start yang paling senang ke yang paling susah, okay? Jadi hari ni kita nak buat yang paling senang. So kita nak beli bahan-bahan dia sikit-sikit sebab banyak dah dekat rumah. So jom guys. Okay, sekarang kau nak ambil apa? Kita akan ambil daun kari. Bah, aku tahu daun kari yang mana. Tanan. Next kita ambil ayam. Kita ambil chicken breast skin on. Kita tak suka kulit. Ambil 1 ke 2? 2 lah. Kat rumah ramai. Okey. Dah, ni 2. Ambil susu cair untuk buttermilk chicken. Ini harga dia berapa RM4. Mahal. Oh, ini RM3 ni. Kita kena berjimat, kita mula berjimat cermat kan. Ni mahal RM4. Kita kena tengok ni. Ni RM4, RM5, RM3. So kita ambil yang RM3. Ambil 2. So kita nak buat air. Air apa yang okey untuk bagi dekat orang tua? Untuk serve dekat orang tua. Sangkut oren lah. Sangkut oren. Ambil mangga lah. Ini senang tak buat? Senang. Ni kan? Itu tak payah gula. Tapi kalau Ni tak banyak payah sangat, gula? tak payah. Tapi kalau banyak sangat kita So letak gula. tuang ni, lepas tu Banca dengan air sejuk. Letak ais. letak air sejuk, letak ais. Settle. Aku akan ambil ni. Make sure kalau dah kahwin, ini kena ada 18 kat dalam rumah aku. Senang orang datang. Tengah minum. Lagi mudah kita ambil yang ni je. Oh ya. Oh ni selamat datang. Contoh, atau yang ni dah senang ni. Avian aku serve kat kau. Okey ke tak? Nanti orang kata malas pula. Kita akan beli campuran tepung goreng. Ni untuk kita nak salut ayam. Ni ke ah? Saya tak tahu brand apa yang mama selalu ambil. Sebab saya jarang. Saya tengah mengaibkan diri sendiri ke? Guys, kepada anak-anak muda yang tengah tengok video saya ni, kalau awak kalau mak awak beli barang dapur, tolonglah ikut, tolonglah alert apa yang dia ambil. Jangan jadi macam saya. Saya tak alert apa yang mak saya masak, mak saya beli. Sekarang bila dah jadi turn saya ni, turn saya dah nak dekat dah ni, saya jadi orang bela. Tahu tak, orang bodoh yang tak tahu nak pilih mana satu. So guys, tolong take note, okay? Sekarang kita nak ambil sardin. So kita nak masak sardin dia dah ada kan? Sekarang masalah hidup dia yang mana satu? Ini Ali Syam. RM4.40. Uish. Ini RM4, ini RM10 gila. Kuantiti yang sama ke? Yang ini 400 gram. Yang ni 425. Lebih kurang je. Beza 25 gram. Tapi tengok harga dia. Aku nampak macam orang kedekut ke cakap-cakap macam ni? Taklah, kita kena jimat. Berjimat. Ambil dua-dua lah Okay. Boleh je kan campur? Boleh. Okay. Tu ambil tak apa. Jom. Nanti dia tinggal scan je. Allah. Ada?
Sekejap. Boleh? Kak scan ni dulu. Okay dah. RM103. Habis. Habis lagi. Apa pandangan anda? Tak sampai 10 barang. RM120. Tak apalah, nak buat macam mana? Halo guys, so kita dah balik rumah dan inilah rupa dapur saya bersama ibu dan ayah saya di rumah kita bersama. So now kita dah sampai rumah, kita dah beli dah barang-barang semua. Okay, ni kita dah beli. Now, tanpa membuang masa, perut pun dah lapar. Kita nak masak sekarang. Oh my god. Saya takut. Okay, jom guys. Kita akan buat menu pertama kita. Menu pertama kita adalah buttermilk chicken, which is yang ini saya pandai sikit lah. Saya dah pernah buat beberapa kali sebelum ni. Jadi saya tak payah tengok resepi lah untuk yang ni. Saya dah tahu dah. So first kita nak goreng ayam dulu. Sebelum kita goreng ayam, kita kena potong ayam dulu. Okay, ni. Kita ambil ayam chicken breast. Okay. Ini potong je macam mana yang awak nak potong. Okay. Cooking. Saya akan potong tak besar sangat, tak kecil sangat. So that nanti kalau dia goreng, dia akan kecut. Betul tak? Betul. Oh my god, macam professional siap. So saya hanya akan potong macam ni je. Dan saya ada pembantu hari ni. Sefia! Okay, mangkuk. Sebab kalau kita nak buat video, dia kan ada pembantu. Disclaimer, kalau ibu-ibu yang tengok video saya, kalau awak rasa macam, apa benda perempuan ni masak cowok tak betul ni, saya minta maaf sebab Ini saya... cara saya. Satu, ini cara saya. Yang kedua, saya anak dara yang sangat-sangat jarang masuk dapur dan saya admit benda tu. Jadi saya tak tahu cara nak masak macam mana. So ini ibarat dia macam saya baru nak belajar. Jadi kalau ada apa-apa yang salah, boleh komen. Nanti saya baca komen korang. Okay, tapi jangan kecam saya terus tau. Saya memang admit saya tak reti masak. Ini memang saya pure nak belajar. So korang nanti tolong ajar saya sekali. Okay. Ni kita tuang tepung dalam ni. Okay. Dia macam ada this kind of weird feelings tau. Bila dah lama tak masuk dapur, tiba-tiba dah jadi tunang orang. Lepas tu kau macam tahu yang soon kau akan jadi wife dan kau kena buat benda ni. Faham tak? Faham. So dia ada macam this weird feeling, macam takut, macam tu lah guys. Padahal ni kau jarang buat. So sementara kita tunggu minyak panas, kita gaul ni dulu, okay? Hey, kenapa tak turun? Kita nak dia extra crunchy, jadi kita doublekan. Okay dah. Kita doublekan dia punya salutan. So dah double macam ni. Kita tuang dalam ni, betul tak? Betul. Okay. Okay, sekarang kita dah panaskan minyak. Lepas tu sekarang kita nak goreng ayam. So mama selalu buat macam ni. Kalau dia nak tahu minyak panas ke tak, macam ni. Tapi macam nak tahu dia panas ke tak? Aku rasa agak bahang tapi tak tahu dah panas ke belum. Kita buat macam ni. Belum lagi Sefia. Belum. Now kita nak potong bawang putih. Hari ni saya nak bagi mak saya dengan ayah saya rasa. So kita dengarlah nanti kritikan daripada diorang, okey? Okey guys, jom kita akan goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam professional chef Yes. Cili punya bau ni, aduh, tak nyaman tu. Dah cukup lah cili, banyak sangat nanti pedas. Bawang. Kita akan potong bawang merah. I hate cutting onions.
macam mana, ada petua tak untuk potong bawang tapi tak pedih mata? Ada tak para ibu yang tengok video saya ni, aduh pedih. Ada tak petua kalau potong bawang tak pedih mata, tak rasa nak nangis? Ada tak? Kalau ada tolong share dengan saya please. Semua ramuan dia, semua bahan-bahan dia kita dah potong. Now kita tengah tunggu ayam goreng. Lepas tu kita start buat kuah untuk buttermilk chicken. Kita akan masak nasi. Rumah saya lepas masak nasi, mama akan bubur garam dan mama akan bubur minyak. Minyak untuk bagi tak melekat, garam untuk bagi nasi itu sendiri ada rasa. Instead of rasa kosong, faham tak? Okay guys, berdasarkan pemerhatian saya, ayam ni dah masak. Tengok, zoom in sikit. Dia dah golden hour, golden brown macam tu. So, kita tutup. Okay dah. Now kita nak buat dia punya sauce. Aduh, sekejap. Okay, nanti kalau tak cukup kita tambah lagi Sebab kita tak tamak. Bahan-bahan dia, kita ada bawang putih, bawang merah, daun kari dan juga cili. Bawang merah tu optional. Ni optional kalau nak. Tapi kalau saya, kita suka makan bawang keluarga ni. Tadan. Juri tak boleh selalu masuk dekat dapur. Juri ni. Okay, first kita akan tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Saya rasa dia punya mentega sikit. Jadi kita kena tambah. Sebab kita punya bahan agak sedikit banyak. So kita tunggu dia brownish sikit. Lepas tu kita masukkan cili dengan daun kari. So hari ni kita akan masak buttermilk chicken. Botong kan okey dah, tapi some of them not tak payahlah check sampai macam nak masuk yalah master chef pula. Mata makan dulu, bukan mulut. Mata makan. Faham? Mana ada orang tengok terlampau detail macam tu. Okey lah. Ini guys, she's for one time in her life it's okay lah. She one time. One now time. I tengah practice now. Okay. Practice for what? Practice nak masak lah. InsyaAllah. Okay. Sekejap lagi you nak buat. Kejap lagi. Okay. You akan taste the food. And give the opinion. Yeah, bagi opinion you about the food. No, jangan. Takut. After my skin terbakar, I need to take care of my skin now. InsyaAllah. Okay guys. Sekarang nampak gaya bau kari tu dah naik. Now kita akan terus bubur susu cair. Okay, saya akan tunjukkan cara yang paling senang untuk susu cair. Sekejap Sekejap. Tu. Macam ni. And then kita buat dua-dua belah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita punya kuah dah almost jadi. Maybe 70% lagi. Tinggal bubur garam, gula sikit. Lepas tu ayam. So kacau-kacau dah siap. So now kita tunggu dia menggelegak. Mendidih. Lepas tu kita tambah apa yang patut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah part yang paling saya tak suka. Sebab selalunya macam ni lah yang saya akan fail. Faham tak? Maksudnya tak tahu macam takut terlebih garam, terlebih gula. Macam tu lah. Masin. Saya rasa ni mesti perfect sebab nanti kan kita nak makan dengan nasi. Betul tak guys? So dia kena ada rasa sikit. Sebab kalau kita buat ni betul ngam-ngam okey, kalau makan dengan nasi nanti dia tak rasa sangat. Betul tak? Para ibu, para kakak-kakak yang dah berkahwin ataupun yang wanita-wanita yang pandai masak, betul tak saya cakap? Kalau betul tuan cakap betul, okey? Sila jawab dengan jujur Jom kita makan sekarang. Sumpah? Okey ke tak? Sedap. Sekarang kita nak bubur ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Tisu. Okey. Lepas tu kita kacau. Nampak? Tengok Safia. Lama siap tak makan buttermilk chicken. Buttermilk chicken by Putri Rania.
Now, kita move dulu. Kita tak boleh bangga sangat. Takut nanti kena reject. So, jom kita move kepada second recipe. Jom. Into the second recipe which is sardine. Ini pun orang cakap senang tapi kalau tak pandai tu semua benda jadi susah kan. Jadi jomlah kita masak. Resipi ni Rania Pio tengok dekat TikTok and we'll see lah. Now kita nak potong bawang Holland. Maaf guys, ada masalah teknikal. Bawang tu rosak pula. Mungkin sebab baru lagi kan. So macam satu resepi tu ambil masa macam lama sangat, faham tak? Tapi rasanya kalau dah pro, sekejap je kan. I cry. I cry. Okay, now kita dah bubur minyak. Kita nak tumis bawang putih, bawang merah. So, kita tunggu dia macam biasa, brownish dulu. Lepas tu kita bubur ni. Ni mama selalu letak ni. Ni sambal cili kisar. Cili kisar lah. So, nanti just letak sikit based on kepedasan kita. Tunggu dulu lah. Tunggu sampai dia naik bau tau korang. Yes, tunggu sampai dia naik bau. Jangan bagi dia naik lemak pula. Kalau dah naik lemak tu dah bahaya dah. Kita beli ais tak tadi? Jadi kita nak buat air macam mana? Saya sebenarnya dulu Rania suka gila masak. Saya suka bahagian-bahagian masak ni, saya sangat-sangat suka dulu waktu saya sekolah rendah. Umur saya 7 ke 12 tahun lah saya suka masak. So bila mak saya masak, bila mama masak, Rania suka pergi dapur nak tolong dia. Tapi disebabkan puteri Rania ni sangat-sangat clumsy. Saya memang clumsy punya orang. Jadi setiap kali saya nak tolong dia, macam ni contoh kan, saya nak tuang ni, ada jatuh bawah lah. Lepas tu kadang-kadang, kadang-kadang benda lah ni tertumpah semua. So, mama marah gila. So, sejak daripada tu, dia setiap kali Raya nak tolong dia masuk dapur, dia akan marah saya. Dia akan cakap, tak payah, biar aku yang masak, kau duduk depan. So, sejak daripada tu, saya jadi tak nak masuk dapur, saya malas masuk dapur, sampailah sekarang. Bila dah sekarang, tinggal, maksudnya akan ada step yang aku nak kena masak untuk orang, saya jadi macam bela. Faham tak? Macam, kenapa aku tak belajar je masak dari dulu? Sekarang baru nak belajar macam susah, faham kan? So korang belajarlah masak dari sekarang. Pesanan hikmat khas Puteri Rania untuk para-para wanita yang tak pandai masak macam saya. Agak-agak kalau aku pandai masak sekarang, mungkin aku dah masak chicken chop, lamb chop, spaghetti bolognese, spaghetti carbonara. But still, it's never too late to learn something, okay? It's never too late. Ramai orang cakap tak apa, lepas kahwin nanti pun boleh belajar juga. So yeah, it's never too late to try something. To those yang masih tak tahu, korang boleh start belajar dari sekarang. Macam apa yang saya tengah buat sekarang. Okay guys? Walaupun awak dah umur 40, tapi kalau awak baru nak start belajar masak, dipersilakan. There is no age limitation. Macam penceramah aku. Hey, keluar! Ikan-ikan tersekat. Banyak juga ni sardin dia ni. Tapi katanya sibling saya pun nak makan, jadi kita masak dia 2 terus yang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Sefia, ikan dia lain gila. Lagi besar. Yang tu ikan dia kecil, ni ikan dia besar. Kita kacau dulu. Bekas-bekas dalam tin. Nanti kan kita tambah air, so kita tambah. So adalah kuah-kuah dia sikit. Apa tu? Macam mana tak nak explain kat orang? Macam itulah subuh air dalam ni, faham kan? Faham. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang nak? Siapa yang nak makan masakan Rania, jangan lupa datang ke bazar. Bukan. Lepas ni Rania dah boleh buka bisnes. No, I could never stop. No way. Sumpah, saya pernah ada tragedi guys. Satu family saya ni kalau kita orang bercerita pasal benda ni memang akan gelak. Macam Sefia sekarang dia tengah gelakkan aku.
Kalau mention dia mesti gelak. Ada satu tragedi guys. Bukan tragedi lah, itu macam pengalaman hidup wow. Dulu kan JTT 2020 kot waktu PKP, tapi macam dah habis PKP lah 2021 rasanya. JTT jual air balang dekat Bazar Ramadan. JTT jual air tembikai dengan air mangga. So, tapi time tu alhamdulillah ramai je orang beli. Lepas tu yang buatkan saya dah bersemangat tu kan. Hari-hari saya pergi Bazar Ramadan jual air. So, saya rasa macam apa kata asyik air je, kita jual makanan. Time tu saya aktif. Saya selalu masak dekat rumah buttermilk chicken. Lepas tu, saya masak ni buttermilk chicken, saya rasa untuk 50 pack. Saya masak seorang-seorang Masak nasi, masak ni. Saya pun bawa pergi Bazar Ramadan. Daripada saya letak, sampailah balik hari tu, tak ada seorang pun sentuh saya punya buttermilk chicken. Tak ada orang sentuh langsung. Saya macam sangat sedih. At least kalau terjual satu pun okay. Ini tak ada orang beli sama sekali guys. Saya macam oh my god, I want to cry. Sejak daripada tu, itu lagi menambahkan semangat untuk tak masak guys. Sejak daripada tu, semangat saya untuk tidak masak lagi menambah. So itulah guys cerita dia. Tu pun salah satu sebab juga tu kenapa saya jarang masak. Tapi tak apalah, itu pengalaman hidup tu tak. Kan? Kacau dulu. Lepas tu kita buang bawang Holland kita yang sikit ni. Untuk buat-buat ada. Oh, panas. So, rasa dia macam tak giving lagi. So, kita cuba untuk tambah asam jawa. Okay, ni kena kacau dengan selembut hati. Sedap tu. Kau, ya je kau ni. So kalau makan nasi sedap. Betul Kalau aku kena bad kritik tadi, aku salahkan kau Okay guys, kita dah siap, kita dah boleh tutup api. And then kita tuang dalam ni. Alamak. Nah. Apa yang clumsy sangat? Mana ada clumsy pun. Okay guys, disebabkan kita kesentuhkan waktu sebenarnya, jadi kita cuma masak 2 resepi saja. Sebab saya dah di tahap macam dah lah cukup lah, 2 resepi pun dah banyak dah sebenarnya. So buttermilk chicken dengan sardin. So kita nak bagi bahawa Mama rasa dan juga Sefia rasa dengan nasi. Dan kita tengok apa reaction dia orang. Sebelum tu kita nak buat air. Sekejap saya cek ada ais ke tak. Lepas tu yang ini kita pakai perisa root B. Tak payah pakai gula dah. So kita try lah. Okay dah. Yang pegang kamera cakap suruh stop. Okay dah. Lepas tu air. Lepas tu kita tuang air sikit. Ni rasa dulu baru buat ais. Yes. Tak apalah ni family kita je nak minum. Oh! Air lagi, manis ni. Lepas tu kita buat ais terus. Rasa lagi? Betul. Ini tak payah pakai gula. Okey, aku ingat kita akan beli 18 Aduh. Okey. Okey dah. Jom kita nak serve dekat Mama dengan Baba sekarang. Jom guys. Tada! Tanan! So, kita dah siap masak. Rupanya masak makanan sesimpel ini pun ambil masa berapa jam tadi kita masak? 2 jam lebih. Mungkin sebab ni lah kita husnuzon, mungkin sebab kamera kita nak buat konten. Jadi kena ada ni, ada video ni. So kalau masak biasa sekejap je, tak lama pun. Guys, saya baru perasan rumah saya ada pokok. Mak saya kreatif, tengok ni.
Wow. Wow, kreatif gila. Siapa yang buat ni? Siapa yang buat ni? Yang pasang mama, yang buat dari lambu semua saya. Ni Rania. Oh. Ini apa? Ni ikan, ada ikan. Mana ikan? Ada ikan dalam? Dalam mesti ada ikan. Oh, ni ada ikan gerak ni. Wow. Okay guys, hi. So kita dah ada 3 juri dekat sini untuk rasa makanan yang saya masak. Okay, so how you feel about your daughter cook today? Yes, how you feel dulu? Guys, I'm shocked and surprised because Rania 3 hours tak cari kitchen tak jumpa because dia lama tak masuk dapur. So, but alhamdulillah, like she struggled today, 2 hours and a half. They make everything okay. I mean, this nasi I can make in 5 minutes. Bah, stop it, But okay? this is special nasi made by Rania. Yes. Okay, so kita ada sardine dan buttermilk chicken. Now you need to you need to try both. Very creamy. Ini sos dia semua dekat sini, bah. So, the sauce is the cream. The sauce is not like Yang sauce. ni nama dia creamy. Cheese. Cream, yeah. See, you tak tahu ni. Okay. Eatable. Eatable. You know what mean eatable? Red. Boleh makan. Boleh makan. Red pretend. Makan dulu. Makan dulu sekejap je. Pedas. Saya masak pedas. Kau banyak mana? Tak ada pedas. Ya, pedas. Dia kan orang Arab kan tak makan pedas. So cuba try rasa. Pedas ke? Masam. Pedas tak? Masam sangat ke? No, sikit. I like garam but Now, Baba is okay. We accept lah dia punya judgement. I'm a foreigner. Ni. Rasa and give your thought about what I cook. Okay, alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah, biasa always we say alhamdulillah. Okay You lah. ask about the taste. Taste okay, everything okay. Dah cukup. Mak saya very nonchalant. Okay, kalau korang tahu nonchalant, mak saya tu nonchalant level God mode. Jadi kalau dia kata okay, bagi saya tu dah lebih dari biasa It's dah. like one book you have to read. Okay, is one book she have to explain, but alhamdulillah, okay, she's happy. Kalau dia kata okay, dah saya dah tahu I did a good job. Kalau dia diam, mungkin tak okay. No, for first trial for you is perfect time. First What? trial. And if you cook like 6-7 times, you used to it. So you can open kadai dekat tepi jalan sana. Trolley, 3 tayar. Ubur-ubur, ikan lele. Rania masak ni le. So kiranya kalau nak masak untuk orang tu sesuai lah kan. Saya dah boleh kan. Jangan mahal lah, 5,000 rupiah jual satu. Bukan jual. Oh, you nak masak untuk Untuk orang Boleh. Maybe Bukan untuk orang datang, untuk orang yang akan sekarang tinggal dengan manusia boleh saya. makan, takut kucing saya tak boleh makan. Ha? Dia selalu makan Maggi saja. Kalau dah dengan saya tak makan Maggi lah. Saya biar tak tak? Itu saja konten masak kita hari ni. Kalau korang suka, nanti kita buat lagi, kita buat resepi lain. Maybe resepi Arab ke, Italian ke, Brazil ke. Well, you look at me Arab and you look at her, you say Italian. From where she's coming? From Italy now? Or ada nama Rabat? So, nanti mungkin yang lebih advance, mungkin nanti Mama akan ajak ke apa. Kalau korang suka, jangan lupa Follow, subscribe and share. like, comment, Like, comment and turn share. on notification. Turn on notification. Dan see you guys on the next video. Bye. Thank you. Bye dulu Mak. Bye. 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 Cila Thank pedas you, nak guys. mampus. Belum off lagi. Mampus. Nothing. No chili at all. Guys, this is the video you continue for behind the scene. Behind the scene. Ni cili apa ni? Dah jadi gini sekarang. Lahan abu kamu kecil. Ini memang cili dalam tin dia. Tengah pedas nak mampus. Nothing. Oh, maybe dia nak follower ni perempuan cakap banyak. Nak follower, nak... Jaga macam kau.
Engkau hijau. Engkau hijau.